Halo geng, apa khabar semuanya? Tadi nak belah ke KL Bangla, nak tengok tempat ni pula. Saya pun masuk lah bawa Bangla. Nama tempat ni Tasik Cermin geng. Saya tak recommend lah tempat ni, tapi boleh lah. Sebab Bangla nak masuk ni pasal saya pun termasuk lah tempat ni. Macam ni lah dia punya view. Macam tu lah. Bangla ni mengacau betul lah. Sini kalau nak datang, yang saya tahu, girlfriend boleh lah. Macam-macam. Ni gua dia, pintu masuk gua. Ni lik. Nanti kita pergi minum teh geng. Bangla ni buang masa saya lah. Di sana, di sini. Ada bot, tapi saya tak naik lah geng. Nak kata dalam, tempat ni tak adalah dalam. Tu tengok Bangla Indon. Ni Bangla ni. Apa boleh dia ajak saya tempat macam ni? Okey geng, sekejap lagi kita pergi minum geng. Bangla tak kat gambar. Dia punya gaya. Tasik Cermin ni dulu tempat orang korek biji timah, dah lama. Orang yang korek ni semua dah mati. Kat sini juga ada beruk, ada ular, semua ada lah. Okey, sekarang saya dah gerak keluar. Ni semua Bangla punya pasal lah. Okey, tempat ni apa nak kata? Boleh lah, minum kopi boleh lah. Ni view lagi satu. Berapa tahun lepas ada kepala orang pecah. Saya tak berani masuk geng. Kalau nak masuk tempat ni kena pakai helmet geng. Tapi tempat ni cantik lah. Ni dekat view depan tu, depan gua tu. Bahaya geng, saya pun takut ni. Ada kisah 2 tahun lepas ke setahun mati geng, kena batu jatuh. Ni Gunung Batu Kapur. Ni tempat minum teh geng, tempat minum teh. Nam Hiong. Mereka ada jual teh kat sini lah. Ada makan, ada aiskrim, ada semua ada lah. Duit je tak ada. Bangla aku ni, apalah dia suka sangat tempat macam ni. Sebenarnya saya first time masuk ni geng. Saya nak gerak KL tadi, Bangla lah ajak ni. Bangla dia tak tahulah apa yang dia suka tempat macam ni. Tengok macam tak ada apa je. Apalah, jap lagi. Yang balik dah Bangla, pom tak ada. Ni tempat minum teh geng. Dia ada macam tokon Cina lah kat sini. Sebelum kita balik, kita gerak ke depan sikit. Ni lah saya cakap tempat minum teh. Saya tak ada tipu punya. Nam Hiong. Teh ni Cina pandai lah menyaga. Dia dapat jual 1 juta, 2 juta. Dia dah boleh tidur lah dekat London. Okey, jalan nak masuk ke sini. Dekat depan dengan SSL Machinery. Depan tu ada jumpa kedai tayar. Dia terus masuk sini geng. Kalau anda tak suka masuk gua, takut anda boleh minum teh. Ni saya cakap Snake Mouth teh. Okey geng, jumpa lagi guys.